sebelum ini di Dapur Selebrtino. Mana tema kita hari ini adalah pencuci mulut. Wow, giant cake ai mengembang-ngembang macam ai. Sekarang tengah taruh topping dia. Dah. Ini profesional punya kerja ni. Very nice. Yang tengah-tengah macam lempeng tu technically salah. I like the concept of putting marshmallow on the front. For the cookies, I think it's fantastic job. Tekstur pun cantik. Yes, very beautiful. Pasangan yang manakah yang menjadi favourite untuk cabaran memasak yang pertama ini? Pasangan Rosdi dan Emily! Antara Sheila Mambo dan Cici, juga Rozita Cik Wan dan Amar. Siapa agaknya yang layak ke pusingan seterusnya? I mean, I take this as a fun. Bukan benda yang do or die. You know, I take it as a fun. Apa yang datang, come with me. I punya cupcake tu pun tak cantik. So macam tengok orang lain, tengok Abang Rosdi punya macam sedapnya. Kak Sheila pun sedapnya. Sayang sekali, kita terpaksa menyingkirkan Sheila Mambo dan Cici. Okey. Thank you Sheila Mambo, thank you Cici. Terima kasih kerana memeriahkan Dapur Selebrtino. At first she is quite down, you know. But then I said, no, come on, you must take it, you know. Kalah menang is adat. This is first time I masuk dalam this kind of program with her. And I think she won't forget it. And I think I pun takkan lupa this good fun we had together. Berjaya ke pusingan seterusnya iaitu cabaran memasak yang kedua. Di mana jika salah satu pasangan ini menang, juara anda akan dijual di restoran Secret Recipe seluruh Malaysia. Dan hasil jualan itu akan diberikan kepada badan kebajikan pilihan anda. Dan sekarang ini kita di pusingan cabaran memasak yang kedua. Tapi sebelum itu, kita ke pusingan pantas terlebih dahulu. Apa yang anda harus lakukan untuk pusingan pantas ini adalah, Chef, silakan. Yes, wakil dari setiap kumpulan dikehendaki datang merasa dan meneka 3 perisai teh Lipton yang ada di atas meja ini. Jangan salah ya, tengok nombor Saya memang tak berapa, bukanlah tak minum langsung teh, tapi saya tak berapa sangatlah. Kalau dia bagi saya coklat, saya boleh rasa coklat. Kalau teh, saya tahu teh kan. Sebenarnya tembak je. Bila minum, macam tak tahu. Tak boleh nak differentiate. Ni rasa apa? Minum, tak boleh nak masuk kepala otak apa rasa dia kan. Rasa apa? Tahu. Dah tahu dah. Untuk cawan yang pertama, Boy tulis sini perisa bunga. Salah ya, Boy. Jawapannya adalah strawberry. Untuk teh yang kedua, Boy tulis original. Maknanya perisa asli. Okey? Salah. Jawapannya adalah vanilla. Dan yang ketiga adalah perisa caramel. Dan Boy menang 1 markah, 1 mata. Teh nombor 1, Cik Ta jawab raspberry. Salah. Dan nombor 2, Cik Ta jawab teh Lipton biasa. Ya, tidak. Jawapannya adalah vanilla. Dan yang ketiga, jawapannya adalah caramel. Dan Cik Ta tulis peach. Bermakna untuk pusingan pantas bagi cabaran memasak yang kedua dimenangi oleh Rosdi Ramli. Dan apa yang anda dapat untuk di cabaran memasak yang kedua adalah 5 minit masa tambahan berbanding Rozita Cik Wan dan Amar. Lah, bagilah 20 minit ke lebih kan. Dan untuk cabaran memasak yang kedua, cabaran anda adalah, Chef silakan. Ya, selebriti dikehendaki membuat honey peach parfait and apple crumble. Di samping anda harus menyediakan 2 juada yang cukup istimewa yang bertepatan dengan tema kita.
pencuci mulut, anda juga dikehendaki menyediakan minuman teh mengikut kreativiti anda sama ada sejuk ataupun panas. Dan masa diberikan kepada anda hanyalah 60 minit sahaja. Cabaran memasak. Yang kedua, sabar Cik Ta. Bukan hang. Ni kita bagi lepas ni Rosdi dengan Effie dulu. Untuk Rosdi dan Effie, bermula sekarang. Apple crumble dulu. Pasal dia ambil masa sikit pun. Kami guna formula yang macam first round lah. Yang mana bakal lama tu kita buat dulu kan. On dulu. Dah. Mama cari yang tin-tin semua. Mami ambil yang flour semua tu. Tak sabar nak tengok apa punya resepi apa. Apa dia punya ingredient dia. Bila menunggu rasa macam lama pula 5 minit. Dah 5 minit belum? Lamanya. Saya dah 5 minit lebih daripada Rosetta Cik Wan. Tapi saya rasa 5 minit tu saya gunakan untuk kupas apple saja. Jadi tak berbaloi pada saya kan. Macam gila ya Allah. Kupas dan potong. Potong dia kena gaduh. Cabaran memasak untuk Cik Ta dan Amar bermula sekarang, Cik Ta. Ni sekarang kita nak buat apple banana crumble. Tak pernah dengar. Dan tak suka makan crumble, suka makan apple je. Concentrating. Bila kita masak memang diam je. Memang kalau kat rumah pun masak senyap je. Kalau bebel je baru bising. Pasal macam buat kenduri orang meninggal je ni kan? Sunyi sepi. Kat rumah pun sunyi sepi ke, boy? Tak, masing-masing dah ada kerja dah ni. Ya. Sebentar lagi di Dapur Celebrity Noh. Sedap Amar. Tawang Allah. Ilaha illallah anak ai. Amar buat air, Mah. Buat air? Mai bagi ke Amar. Buat air? Buatlah air apa pun. Air tu lah. Okey. Ni nak buat air ni. Lipton strawberry. Okey, apple crumble saya dah masuk dalam oven. Sekarang saya tengah buat parfait, madu, buah peach dan pear. Untuk menyediakan parfait madu dan peach yang sempurna, terdapat banyak langkah penyediaan yang harus dilakukan mengikut aturan yang tertentu. Untuk mengetahui beberapa petua yang boleh membantu, mari kita bersama Chef Secret Recipe. Pastikan telur, kuning telur dan gula dicampur dan dipukul dengan sebati sehingga kembang dan naik. Semasa memasak inti peach, pastikan air peach itu dipanaskan sehingga menjadi likat. Campuran yang terlalu basah akan menyebabkan parfait anda menjadi lembap. Selepas memasukkan gelatin dan puree buah pear tadi, anda boleh masukkan mangkuk tersebut ke dalam mangkuk yang lebih besar berisi ais. Ini boleh mempercepatkan proses penyejukan. Masa yang tinggal untuk mereka hanyalah 30 minit sahaja. Campur dah mana? Campur ni kuning telur. Kuning telur. Macam ni nak buat kuning telur? Dalam tu tulis telur kuning 4 biji. Telur 2 biji. Saya ingat telur putih. Saya pun asyik. Cantik kan. Telur putih, telur kuning. Teknik saya asingkan tu satu TV lah. TV banyak kan. Sekarang program masak. Ini 2 telur tadi kan? Bukan. Belum lagi. Telur putih kan? Tak. 2 biji telur. Oh. Rupanya bukan. Dia tak nak telur putih. Dia nak telur betul. Telur yang sebiji tu. Lah saya bertumpul lumur lah. Dah buang masa kat situ kan. Masukkan and then memory whisk. Use hand whisk. Amar, kacau satu one way je, okey? Jangan pusing sana, pusing sini. Pening benda tu kan tak menaik. Mami bila nak habis? Kembang sampai kembang putih. Kembang putih. Tak tahu ini kan kena kacau sampai berapa lama ya? Sampai dia kembang. Bila nak habis lah. Ni bila nak habis semua. Masa yang tinggal untuk kedua-dua pasangan selebriti kita
hanyalah 10 minit sahaja. Amak punya air dah siap Ish. Tak, air tak tahu. Mami nak rasa air ni. Sedap Amar! Amar letak gula ke tidak? Tidak. Ya Allah. Ya, Mami suruh buat teh tapi tak tahu pun yang the tea dah ada gula semua. So, Mesti tak ada lagi Amar. Dia dengan tak bergula. Yang bos keratnya, yang pekatnya. Kan? tak tahu pun. Tak tahu pula ada tak ada gula kan. Teh tu tak payahlah bergula je. Air panas gula teh dah. Amal buat teh 4 tahun sekali. Mana tahu kan. Air apa penuh. Dah buat air. Ya. Sedap you all. Nah sayang, get lost. Lost pun boleh. Saya punya parfait. Ada masalah ni kan. Bila dia orang bagi tahu kena ada layer, saya cakap yang mana ni? Layer yang mana? Sekarang ni saya ada 2 mangkuk. Satu whipped cream tu, ada 1 mangkuk lagi. Telur dengan apa tu? Apa nak buat dengan 2 ni kan? Yang peach okey lah, masuk je dalam gelas. Yang 2 ni nak buat apa? Kan? Anak saya cakap campur je. Campur, kacau. Masukkan. Mana chef? Yang whipped cream tu I dah buat awal-awal. Bila dah lama tak masuk dengan ni dah macam dah tak boleh pakai. So terpaksa dah ada 5 minit lagi nak buat benda tu balik. Oh, keren tangan I. Ui, tengok besar dah sebelah macam awi dah tangan Mami ni ha. Kena benda tu nak kena kacau cepat-cepat. So dalam masa 5 minit nak kena bagi dia naik balik kan. Ya Allah, nervous tu. Lagi tu sayang, atas tu cepat. Masa yang ada hanya 1 minit sahaja. Lima, 4, 3, 2, 1. Habis. Tamat. Diorang rasa macam dah lega dapat present pun tak kisahlah menang ke kalah ke. Janji kita dapat complete buat dalam masa yang I dapat tu nak 60 minit. Kita ada juri undangan yang didatangkan khas untuk merasa juadah anda. Dan kita beri tepukan kepada Datuk Steven Sim, CEO of Secret Recipe. Hai Datuk. Hai. Welcome to Dapur Celebrity Nose. Di sini semuanya mesti kecoh, pasti sedap. Dan dah tiba masanya untuk kita merasa hidangan mereka. Kita jemput Rusdi Ramli dan Effie dahulu. Ada ice cream walls. Oh. Okay, but we try the tea first, Datuk, ya? Okay. The tea flavour, the sourness, dia ada. Ada. Ya. Tapi the power of the tea kurang sikit. But the colour is very nice. Sorry, I saja bagi lemon tu kuat sikit because food yang I bagi serve ni semua manis-manis. Good idea, Datuk. Kan? Kita boleh terima. Dari segi presentation mereka, Datuk rasa macam mana? Segi presentation, the colour combination is memang very interesting. Saya rasa gelas ni dia tak cukup sejuk. Ya, sebab fruit parfait kalau dia sejuk dia memang the taste enhance dia bagus. Ya. Presentation for the apple crumble looks menarik, very nice. You know, because this is we're eating with ice cream, so kalau macam ada sauce lagi, vanilla sauce, maybe make it much more nicer. Dan the parfait, Datuk? Okay. Terlalu manis ya. Ya. One thing I should say, kalau parfait dia mesti sejuk. Kalau dia tak set, it's like eating melted ice cream. It was a good try, you know. Kita try dia punya apple crumble, Datuk. Sedap, boy. Sedap.
Sedap, boy. Sedap. Datuk, tak boleh lah Datuk dengan kopi. Ya. Cappuccino ice cream. Memang combination dia Tak kena. good. Tak kena lah, ya. The crumble is true, it's a bit thick, but I like the taste of the crunchy of the crumble. Sorry, boy. But it was a good try. Okay. Kita jemput Rosita, Cik Wan dan Amar. Wah. Presentation macam mana, Datuk? Presentation, it looks really nice and refreshing, ya. Parfait, the good thing, ya, the feeling of holding the glass chilled. This is something very good. The feeling is good. Yeah, for the parfait, must be layer. Normally, it's beautiful when you have like peach and the cream, you know, layer. So normally when you put the peach fruits, jangan taruh macam itu. You can actually spread it slowly. Okey, kita rasa tea dia dulu, Datuk. Yeah. Ada dua jenis limau. Ada lemon, ada limau kasturi. Your choice, ya. Okay. Cuba kita masukkan kedua-dua. Kita masukkan kedua-duanya. Ada kasturi dengan lemon. So, your choice. Setengah nak kasturi, setengah nak lemon, kan? It's better. Better. Boleh taste the lemon and the tea together. Okey, kita try the parfait dulu. Saya rasa slightly terlalu manis juga, ya. And kalau makan banyak, ya, jelat takutnya. Yeah, I like actually your cream because it's very, fluffy, light, and nice, just nice, and it's enough chill. Yeah. Kam Datuk, kita cuba apple crumble. Ice cream sedap, Vanilla Waltz, kan? The crumble is just nice. Dia tak terlebih, ya. Dalam dia masih warm lagi, which is good. Yeah. Your apple crumble, I like I said, the crunchiness is just good. But if you can actually more fruits will be nicer at the bottom. Terima kasih, Cik Ta. Kita jumpa sebentar saja lagi. I think overall tu the presentation and the taste memang acceptable. In comparison with the team A dengan team B, ya. For the first itu lemon tea, I prefer team A punya lemon tea, ya. Sebab I think the team B, the lemon putting outside tu is not that practical, ya. Team B punya di parfait dengan di apple crumble, I feel they are doing a better results, ya. For the parfait, I like the blue theme because it's very light and just nice. If you can get enough time, like Dr. Stephen just now say, got enough time, it will set nicely. Apple crumble, both quite okay. Yakin dengan keputusan itu? Yep. Chef Elizabeth, kita ada sediakan markah untuk setiap kumpulan. Markah yang disediakan untuk Rusdi dan Effie? 7. Saya berikan kepada Rusdi dan Effie. Boy, I can give you only 6. It's better than average. Okay, for Rosita and Amar. 8. And for Rosita and Amar? Kak Sheila memberi 6 juga untuk Cik Ta. Cik Wan dan Amar. First time saya masak dengan anak saya dalam satu dapur, kan. Tapi okey, kita tak gaduh pun, kan. Best lah, fun lah. First time kan masak dapur dengan ayah. So, saya harap semua dekat luar sana tu selain daripada dapat menjamu selera resepi kita orang, dapat juga membuat sumbangan peribadi kepada golongan-golongan yang kurang berupaya. So, sokongan anda sangat diperlukan. Nak masak seperti selebriti? Dapatkan ramuan masakan ini di Pasaraya Giant terdekat atau cuba masakan bintang pujuan anda di Secret Recipe. Tema kita hari ini adalah balik kampung. Balik kampung. Boil! Come on man, chop! Alah, nasi dah bagus macam ni. Nasi dah bagus!